Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amar. Nama saya Fadish. Dan saya Hadi. Kami daripada Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk akan mempersembahkan Hai, kenapalah pokok ni macam ni? Hari-hari aku siram, jaga elok-elok bagi baja. Tetap juga tak subur-subur. Apalah nak buat kenapa awak nampak sedih sangat? Saya sedih lah. Pokok ni saya jaga setiap hari, jaga elok-elok. Tapi tetap tak subur-subur. Oh, cuba tengok pokok saya ni. Kan sihat? Macam mana pokok awak boleh subur macam tu? Saya gunakan satu inovasi ni. Nama dia Smart Grow Pot. Agropos tu apa? Smart Grow Pot tu ialah Smart Grow Pot ialah pot yang berbentuk sfera yang mengelilingi dua lapisan, iaitu lapisan luar yang dilapisi oleh gelatin dan lapisan dalam yang mengelilingi nutrien yang baik untuk pokok. produk ini diinspirasikan daripada kapsul deterjen yang melindungi kandungannya dan larut apabila terkena air. Konsep yang sama juga kami gunakan dalam penghasilan produk ini bagi menghasilkan produk yang lebih efisien dan berkesan. Apabila pot tersebut ditanam di dalam tanah dan disiram dengan air akan melarutkan gelatin secara perlahan. Seterusnya, air bercampur dengan nutrien dalam pot dan disebarkan kepada tanah untuk bertindak sebagai baja kepada pokok. Objektif yang pertama ialah membantu pertumbuhan pokok dan kesihatan tanaman. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah dan proses mendapat air dan nutrien. Dan yang ketiga, menggunakan penggunaan baja dan bahan kimia. Bahan pertama ialah ekstrak cecair rumpai laut. Ia membekalkan nutrien penting seperti kalium dan hormon tumbuhan untuk merangsang pembesaran akar dan daun. Bahan kedua pula ialah biochar halus yang memperbaiki struktur tanah, menyimpan air dan nutrien serta membantu akar untuk menyerap air dengan lebih berkesan. Seterusnya, bahan ketiga pula ialah cecair kokopit yang membantu mengekalkan kelembapan tanah supaya pokok tidak mudah mengalami kekurangan air. Bahan yang terakhir ialah minyak pati serat wangi yang bertindak sebagai penghalau serangga secara semula jadi. Jadi, bahan-bahan ini dikumpulkan dalam satu pot gelatin yang melindungi kandungan sehingga digunakan. Cara penggunaannya sangat mudah. Letakkan 1 ke 2 berbola gel di dalam pasu atau berhampiran akar tanaman. Apabila disiram, lapisan gelatin akan mengembang dan membebaskan bahan aktif secara beransur-ansur ke dalam tanah untuk diserap oleh akar. Antara kelebihan produk ini ialah yang pertama dapat memperbaiki struktur tanah, yang kedua dapat menjimatkan kos dan masa, yang ketiga dapat menstabilkan nilai pH tanah yang terlalu beresid, yang keempat dapat menghalau serangga perosak dan yang kelima dapat membantu dalam tumbuhan pokok dan yang paling penting ia juga dapat mengekalkan kelembapan tanah. Antara pengguna yang sesuai menggunakan produk ini ialah pekebun, petani, pengusaha nursery dan sesiapa sahaja yang gemar bercocok tanam. Selain itu, produk ini sesuai digunakan untuk tanaman seperti tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman herba. Pada masa hadapan, kami bercadang untuk menghasilkan pot dengan pelbagai sukatan berdasarkan saiz tumbuhan serta menghasilkan aplikasi yang mencadangkan sukatan penggunaan berdasarkan jenis tumbuhan serta peringkat pertumbuhannya. Kesimpulannya, produk ini merupakan inovasi yang praktikal, mudah digunakan dan mesra alam. Dengan gabungan bahan-bahan semula jadi, produk ini berpotensi menjadikan tanaman lebih sihat dan menyokong pertanian yang lestari. Smart Grow Pot, bina tanaman, hijaukan masa depan.